Bola sepak Malaysia dikecohkan dengan munculnya satu figura yang cukup disegani di peringkat dunia, iaitu Joachim Low untuk mengisi kerusi panas Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan. Apabila kita bercakap tentang Joachim Low, kita bercakap tentang standard tertinggi dalam bola sepak antarabangsa. Beliau memegang rekod sebagai salah seorang jurulatih paling berjaya dalam sejarah Jerman. Sebelum ini, bekas jurulatih Jerman itu pernah menyatakan bahawa melatih pasukan yang mempunyai semangat penyokong yang luar biasa seperti Malaysia menjadi projek yang cukup menarik. Idea untuk melihat Low membimbing Malaysia bukanlah sesuatu yang mustahil. Malah ia adalah satu prospek yang boleh mengubah wajah skuad Harimau Melaya. Joachim Low bukan sekadar jurulatih. Beliau adalah seorang transformator. Jika Malaysia benar-benar ingin menjadi gergasi Asia Tenggara yang disegani, mendapatkan sentuhan taktikal daripada seorang pemenang Piala Dunia adalah satu langkah yang tepat. Namun, untuk membawa masuk nama besar seperti Low sudah tentu tidaklah mudah, terutamanya dari segi kewangan. Namun, jika FAM mempunyai visi untuk membawa Harimau Melaya ke peringkat yang lebih tinggi, pelaburan kepada jurulatih berkaliber tinggi adalah langkah yang sangat tepat.